تعالى وبركاته. Kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab untuk dihadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para tabi'at tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka itu sehingga hari kiamat. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على أبي القاسم الأمين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير كنا فاعلين. يا معلم إبراهيم علمنا ومفهم سليمان فهمنا. أما بعد. Pertama-tama kita rafa'kan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah izin, kurnia serta inayahnya. Maka kita dihimpunkan pada saat ini dalam satu majlis. Mudah-mudahan majlis ini termasuk salah satu daripada Riyadhil Jannah, yakni taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam buat junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab perjuangan baginda 1400 tahun yang dahulu, maka kita dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala akan pelbagai nikmat. Dan di antara nikmat-nikmat ini terdapat dua nikmat yang terbesar, yakni nikmat iman dan Islam. Katakanlah alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan perempuan sekalian, sama-sama kita niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sambung lagi kita pada pagi ini dalam membicarakan kitab yang penuh dengan keberkatan ini, yakni kitab Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah, karangan Al-Alimul Allamah Al-Faqih Al-Usuli Al-Mujtahid Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati akan beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kepada kita kefahaman serta kekuatan untuk kita beramal dengan isi kandung kitab ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita istiqamah dalam beramal sehingga kita balik bertemu ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sambung lagi kita daripada bab adabul khuruj ila masjid, adab keluar ke masjid. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Fa in kunta tatasahalu fi mithli hadha ar-ribhi fa ayyu fa'idatin laka fi talabil ilm wa innama thamaratul ilmi al-'amalu bih.
فإذا سعيت إلى المسجد فامشي على هينة وتؤادة وسكينة ولا تعجل ولا تعجل. Baik, kata pengarang, jika kamu mempermudahkan perkara seumpama ini dan tidak mahu merebut keuntungan yang besar ini, maka apalah faedahnya kamu bersusah-susah menuntut ilmu, kerana tujuan menuntut ilmu itu untuk diamalkan. Jadi buah bagi ilmu itu adalah amal. Ini rentetan daripada pembacaan kita yang lepas berkenaan dengan tuntutan untuk menunaikan salat fardu secara berjemaah dengan gandaan 27 kali ganda berbanding daripada salat bersendirian. Dan orang yang cerdik, maka dia akan ambil yang banyak. Akan ambil yang banyak. Dan itu adalah tanda seseorang itu beramal dengan ilmu dia. Bukan hanya sekadar tahu akan fadilat, bukan hanya sekadar tahu akan kelebihan, tapi dia beramal dan berusaha untuk mendapatkan kelebihan tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita untuk kita beramal akan perkara tersebut, dengan perkara tersebut. Diriwayatkan Allahumma salli ala Muhammad, kalau dalam mazhab Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, hukum salat berjemaah hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain. Maknanya kalau seandainya kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau seseorang itu dia menunaikan salat, katalah tunaikan salat subuh, dia sembahyang subuh dia tu, tapi dia sembahyang sendiri. Jadi salat subuh dia tu sah, tapi dihukumkan berdosa kerana tidak berjemaah. Nah, dalam mazhab kita fardu kifayah. Jadi sebab itu bila fardu kifayah, sebahagian orang buat, yang lain tak payah. Itu fardu kifayah orang kita. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dalam mazhab Imam Ahmad, ya, hukum dia fardu ain. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ada satu hadis Nabi SAW yang Nabi sebut tentang orang yang tak keluar salat berjemaah, Nabi akan bakar rumah-rumah mereka. Nah, ada ni. Tapi Allahumma salli ala Muhammad, berdasarkan hadis itu, Al-Imam Ahmad menghukumkan salat berjemaah sebagai fardu ain. Tapi di sisi pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan itu sebagai satu ancaman, tapi Nabi tak buat perkara tersebut. Jadi tidak sampai kepada fardu ain. Maksudnya likulli ainin wajib. Dia tidak Allahumma salli ala Muhammad, kalau fardu kifayah sebahagian orang telah melakukan, maka sebahagian yang lain terlepas daripada tuntutan perkara tersebut. Ada sebuah kisah, ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang satu orang lelaki yang pada satu malam rumahnya dihadiri oleh tetamu. Jadi tetamu datang kira lepas maghrib lah. Tetamu datang lepas maghrib. Jadi sampailah kepada waktu Isyak. Jadi bila masuk waktu Isyak tu, berlalu waktu Isyak tu, dia mula bimbang. Sebab sebab tetamu tak balik lagi. Jadi dia tak dapat nak pergi masjid untuk salat berjemaah. Lalu akhirnya apabila tetamu dah balik, lalu dia pun bersegera pergi menuju ke masjid yang paling hampir dengan rumah dia. Dia pergi masjid tu, tengok pintu masjid telah ditutup. Maksudnya orang dah balik dah. Dah pakat balik dah. Kemudian dia pun berlari pergi ke masjid yang lain pula. Pergi masjid lain yang jauh sedikit daripada rumah dia. Dan dia tengok pun perkara yang sama juga. Orang semua dah balik dah. Dah tak ada lagi orang sembahyang di masjid lagi. Dan dia pun pergi kepada masjid yang ketiga yang lagi jauh daripada rumah dia. Pun keadaannya begitu juga. Ini zaman, tuan-tuan, ini adalah di antara zaman-zaman yang salat fardu tu hanya dilaksanakan sekali saja. Maksud dilaksanakan sekali kerana semua orang berebut untuk mendapatkan salat berjemaah yang pertama. Ini zaman waktu tersebut, zamannya begitu. Maksudnya payah untuk kita jumpa ada jemaah kedua, jemaah ketiga, payah. Ini zaman orang amat menitik beratkan tentang salat berjemaah. Jadi lalu dia pun merasa sedih.
lalu dia pun pulang ke rumah. Jadi bila dia pulang ke rumah, sebagai menggantikan solat isyak dia yang dia tak dapat berjemaah itu, ataupun sebagai denda bagi diri dia, dia telah melaksanakan solat isyak sebanyak 27 kali. Untuk mayang isyak 27 kali. Kita hak tarawih 2 rakaat tu pun, 20 rakaat tu pun sakit macam-macam dah. Hak ni semayang isyak 4 rakaat, sembahyangnya 27 kali. 27 kali semayang sampai subuh, tuan-tuan. Semayang dia pula bukan semayang macam kita. Semayangnya dengan penuh jaga usaha tertibnya, adabnya dan sebagainya. Lalu setelah daripada itu, dia pun tidur. Bila ketika dia tidur, lalu dia bermimpi. Dia bermimpi bahawasanya dia bersama dengan penduduk kampung ini sedang menunggang kuda untuk pergi menuju ke sesuatu tempat. Menuju ke sesuatu tempat. Jadi kuda dia ni yang paling akhir sekali. Kuda dia yang paling akhir sekali. Jadi ketika dia berusaha untuk memecut kuda dia supaya dapat bersaing dengan kawan-kawan sekampung itu, tapi kuda dia macam mana pun diusaha, macam mana pun dia kerah, macam mana pun dipecut, tetap juga tak dapat mengejar orang-orang kampung yang lain. Lalu ketika dia sedang berusaha untuk mengerah kuda dia itu, lalu salah seorang daripada orang yang menunggang kuda itu pun mengatakan, engkau hanya memenatkan kuda engkau sahaja, kerana engkau tidak akan mampu mengejarkan. Dia tanya, kenapa aku tak mampu kejarkan? Kerana kami semua salat isyak secara berjemaah, sedangkan engkau salat bersendirian. Ini menunjukkan bahawasanya walaupun seseorang itu salat sampai 27 kali pun, dia tetap tidak dapat menyamai fadilat atau kelebihan salat berjemaah. Betapa besarnya kelebihan salat berjemaah itu, dan ia adalah perkara yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana salat berjemaah adalah syiar. Salat berjemaah adalah syiar Islam. Dan syiar Islam disuruh untuk ditegakkan. Malahan ulama sebut kata, solat berjemaah ni walaupun seseorang itu datang dalam keadaan sombong sekalipun, dalam keadaan riak sekalipun, tak mengapa. Tak mengapa ni bukan maksudnya itu berdosa juga. Cumanya untuk didik diri ini, walaupun datang tu dalam keadaan riak sekalipun, tak apa datang. Kerana apa? Syiar itu adalah untuk ditinggikan. Maka ini antara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada kisah tentang ada sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang bila dia sibuk dengan urusan kebun dia, lalu dia tak sempat, ataupun bila dia hadir untuk salat asar, semua orang pakat balik dah. Macam tadi kita sebut, tak ada orang yang tak ada jemaah kedua, tak ada jemaah ketiga, tak ada. Sampai tu memang habis terus dah. Jadi apa yang dia lakukan, tuan-tuan? Dia infak ataupun dia sedekah ke semua kebun kurma dia. Semua kali. Sebab apa? Tak dapat salat isyak, salat asar berjemaah. Kalau kita ni, tuan-tuan, berapa banyak benda nak kena infak ni? Maksudnya berapa banyak perkara yang menyebabkan kita tak dapat hadir salat berjemaah. Ini satu teguran, satu peringatan. Dan ini Allahumma salli ala Muhammad. Saya pun bila baca benda ni, selalu, maksudnya kita sebut pada diri kita, kita kata, lagi-lagi orang yang mengajar. Allahumma salli ala Muhammad. Lagi-lagi kena utama untuk amalkan perkara ini. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita semua untuk hadir salat berjemaah. Ini bagi orang apa? Orang lelaki, tuan-tuan, orang lelaki. Dan lepas tu juga kita kena sebut juga, para masyarakat ni kena berterima kasih banyak. Terima kasih banyak pada orang-orang masjid, orang-orang yang hadir salat berjemaah di masjid. Kenapa? Kerana disebabkan orang-orang yang hadir ke masjid inilah diangkat dosanya yang lain. Sebab apa? Kan kita sebut, salat berjemaah tu hukumnya fardu ain. Apabila dilakukan oleh sebahagian orang, maka terangkat tuntutan itu ke atas orang lain. Kalau tak ada seorang pun yang mengerjakan solat fardu secara berjemaah, maka berdosa seluruh penduduk kawasan itu.
Mana orang-orang yang sepatutnya layak untuk tunaikan solat berjemaah, orang lelaki, orang yang sihat, sudah akil baligh dan sebagainya, berdosa seluruhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kata pengarang, apabila kamu berjalan ke masjid, berjalan ke masjid. Jadi berjalan ke masjid ni umum, sama ada berjalan kaki, naik kenderaan dan sebagainya, umum. Bukan mesti hanya berjalan. Tapi berjalan itu yang paling afdal sekali. Berjalan itu yang paling afdal sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apabila kamu berjalan ke masjid, berjalanlah dengan tenang dan tenteram dan janganlah terburu-buru. Jadi sakinah wala ta'jal. Jalan menuju ke masjid adalah dengan keadaan yang tenang. Jangan dalam keadaan yang terburu-buru. Maknanya berapa rakaat yang kamu dapati bersama dengan imam, kamu salat. Lalu kemudian mana yang tak cukup, kamu tambah setelah daripada itu. Jangan kalut-kalut. Ini kadang-kadang ada orang dia kalut. Dia kejar rakaat bersama dengan imam. Sampai depan tu parking motor, tak dan stand, tolak motor tu. Nak cepat je pasal. Lepas tu berlari naik ke atas. Masuk dalam saf, angkat takbir, Allahu Akbar. Lepas tu, apa dia? Semput. Tak ada, Nabi tak ajar macam ni, tuan-tuan. Itu akan menyebabkan salat kita itu tidak tenang. Nabi perintahkan kita untuk menuju ke arah salat dalam keadaan yang tenang. Jalan, tenang. Itu sebagai permainan iblis. Orang yang kalut-kalut, orang yang nak ni adalah orang yang maksudnya dia telah ditipu oleh iblis. Seolah-olah maksudnya kerana hendak mendapatkan rakaat tersebut, jadi dia rasa itu adalah yang terbaik. Betul, itu dengan kita datang lebih awal, dengan kita dapat tunaikan adab-adab solat berjemaah sebelum daripada itu lagi dan sebagainya. Tapi kalau kita dah lambat, tetap pergi dalam keadaan yang tenang. Tenang maksudnya itu dengan kita tidak kelang kabut. Ada kisah seorang sahabat, Sayyidina Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, satu hari dia terlewat. Jadi, dia ingin segera untuk mendapatkan rakaat bersama dengan Nabi SAW. Jadi, bila dia masuk kat pintu, Nabi sedang rukuk. Nabi sedang rukuk, jadi kalau dia ke depan, dia rasa dia tak sempat. Maksudnya takut nanti Nabi akan bangkit i'tidal. Jadi dia masuk saja dekat pintu, kira pintu Masjid Nabawi pada waktu tersebut, dia terus angkat takbir. Dia terus angkat takbir waktu tersebut. Angkat takbir Allahu Akbar. Kemudian dia rukuk. Jadi masa rukuk tu dia jalan slow-slow. Untuk masuk dalam saf. Kemungkinannya zaman itu adalah zaman mungkin belum lagi pergerakan lebih daripada 2 kali membatalkan solat. Mungkin belum lagi waktu tersebut. Jadi waktu salat tu dia bergerak ke depan. Tuan-tuan nak cuba try. Okey. Jadi waktu ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi selesai daripada salat, Nabi bertemu dengan dia, lalu Nabi kata zadakallahu hirsan wala ta'ud, kata Nabi. Nabi kata zadakallahu hirsan wala ta'ud. Yakni moga Allah tambah ataupun moga Allah tamakkan dalam hati kamu untuk kamu beribadah kepada Allah. Tapi jangan ulang, Nabi sebut. Dan Nabi doa, Nabi sebelum Nabi tegur, Nabi doa dulu. Nabi kata zadakallahu hirsan. Moga Allah tambahkan ke dalam hati kamu ataupun tamakkan dalam hati kamu untuk beribadah kepada Allah. Tapi jangan ulang perbuatan macam tu, kata Nabi SAW. Jangan ulang perbuatan tersebut. Ini dalil menunjukkan bahawasanya Nabi SAW nampak di belakang. Walaupun Nabi jadi imam kat depan. Ini yang disebutkan salah satu daripada mukjizat baginda Nabi SAW. Mukjizat Nabi SAW maksudnya sebagai riwayat menafsirkan ataupun mensyarahkan bahawasanya Nabi ada mata kat belakang. Nabi ada mata kat belakang tapi tak nampak. Kita tak nampaklah mata tu. Jadi sampai Nabi boleh nampak. Sebagian riwayat mengatakan mata Nabi 2 saja kat depan. Tapi pandangan Nabi ni sekeliling. 360. 360. Kalau macam kita, mata kita ni pandangan kita apa?
Binocular, betul? Binocular. Binocular. Kalau binocular ke monocular? Binocular. Kalau monocular tu lembu. Lembu dia nampak sana dia tak nampak. Kalau sebelah mata kiri buta, dia nampak kanan sajalah. Kalau nak tengok depan dia kena gini. Betul tak? Itu lembu. Kan? Kalau kita ni binocular. Kalau tepi nampak juga, tapi mungkin kabur-kabur sikit, tapi nampak. Mesti boleh nampak. Tapi pandangan Nabi SAW iaitu seluruh. Seluruh 360. Jadi sebelum ada kamera 360 tu, Nabi dah 360 dulu. Jadi Nabi nampak perbuatan tersebut, sehingga lepas daripada solat Nabi tegur akan perbuatan tersebut. Jangan ulang. Maksudnya berapa sahaja yang kamu dapatkan bersama dengan imam, lalu kamu dapatkan. Bila rakaat tak cukup, bangkit balik, tambah. Itu adalah lebih utama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan bacalah doa dalam perjalananmu itu. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi mamshaya hadha ilaik fa inni lam akhruj asharran wala batara wala riya'an wala sum'ah bal kharajtu tiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik fas'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini doa apa tuan-tuan? Ini doa ketika kita menuju ke masjid. Apa permohonan tersebut? Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kebenaran hamba-hambamu yang meminta kepadamu. Ini dalil bahawasanya kita bertawassul dengan orang-orang salih yang terdahulu. Siapa yang minta dulu? Para nabi. Maka kita minta dengan apa yang mereka minta. Ini dalil kita tawassul dengan mereka. Jadi tawassul ini ada masalah dengan tawassul, tak ada masalah dengan tawassul. Boleh bertawassul. Batu kalau kita tengok doa yang dibaca dalam solat hajat yang negeri Johor keluarkan. Maksudnya dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tawassul. Walaupun ada sebagian puak-puak dia kata, mana boleh tawassul dengan orang mati dia dah. Dia kata, kenapa pula tak boleh tawassul? Kenapa? Kita tanya balik, kenapa pula tak boleh tawassul dengan orang mati? Kenapa tak boleh ni? Kita bukan meminta pada dia. Kita minta pada siapa? Kita minta pada Allah. Tak pernah lagi ada orang Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang betul pengajiannya digi minta dengan orang mati. Tak ada. Melainkan orang tu orang yang sesat. Itu tak ada. Apa masalah kita bertawassul? Kita minta dengan Allah. Cuma dengan ada perantaraan dengan makna, dengan berkat kawan tu. Dengan berkat orang itu, moga-moga Allah suka dengan nama tersebut. Betul tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada cerita tentang kisah seorang umat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Umat Nabi Musa alaihi salam. Umat Nabi Musa alaihi salam. Ada satu orang lelaki ni. Orang ni sangat jahat sangat tuan-tuan. Sangat jahat. Apa sahaja kejahatan yang dia tak buat, melainkan semua kejahatan dia lakukan. Jadi apabila dia mati tuan-tuan, jenazahnya dicampak ataupun dihumban ke tempat tong sampah. Tidak diuruskan. Maksudnya tidak dimandikan, tidak dikafankan dan tidak dikebumikan. Semua orang tak nak uruskan jenazah. Sebab apa? Jahat sangat dia ni. Apa sahaja yang dia tak buat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ketika tu Nabi Musa, apabila Nabi Musa alaihissalam mengetahui, maksudnya tahu tentang, bila terkejut, bila tahu tentang jenazah yang tidak diuruskan itu. Lalu kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk uruskan jenazah itu. Allah perintah kepada Nabi Musa. Allah wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu apa kata Nabi Allah Musa alaihissalam? Ya Allah, Engkau maha mengetahui apa yang dilakukan oleh lelaki tersebut. Maksud nak kata lelaki ni jahat sangat. Tapi mengapa kau suruh aku uruskan jenazah lelaki tersebut? Lalu Allah perintah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk pergi ke rumah lelaki tersebut. Lalu dia pun pergi ke rumah lelaki tersebut. Bila dia pergi ke rumah lelaki tersebut, bertemu dengan isteri lelaki tersebut. Bertemu dengan isteri, Nabi Musa tanya,
apa yang dilakukan oleh lelaki tersebut. Lalu kata isteri lelaki tersebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata, iya, suami saya memang jahat. Dia kata, apa sahaja kejahatan yang dia tak buat, mereka semua kejahatan dia buat. Cuma dia ada satu tabiat dia, yang mana sebelum daripada tidur dia akan buka Taurat. Dia akan baca Taurat. Sebelum daripada tidur, dia akan baca Taurat. Dan setiap kali lalu satu nama, dia akan cium nama tersebut dan diletakkan baina ainain, diletakkan di antara kedua matanya, baru dia tidur. Nama siapa tuan-tuan tu? Nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayang, kisah ini menyebut bahawasanya waktu tu Nabi dah ada belum? Kalau kita nak cerita, tuan-tuan, waktu tu Nabi tak ada. Sekarang Nabi ada tak? Pun tak ada juga. Betul? Cuma beza dia waktu tu sebelum kedatangan Nabi, sekarang selepas kedatangan Nabi SAW. Kalau waktu tersebut, yang orang ini, dia hanya kerana mengambil barakah daripada nama Nabi Muhammad SAW, diciumnya dalam kitab Taurat sebelum daripada dia tidur, sehingga Allah perintahkan orang lain tak nak uruskan jenazah dia. Siapa yang urus jenazah dia? Nabi, tuan-tuan. Nabi Musa AS. Apa nikmat lagi satu orang tu apabila dia mati, Allah perintahkan siapa yang urus? Seorang Nabi. Nabi pula, Nabi Ulul Azmi pula. Jadi apa masalah dia untuk kita bertawassul dengan orang-orang salih yang terdahulu? Ni orang yang kata tak boleh, orang yang dia tak faham. Bahawa kita bukan minta dengan orang tersebut, kita minta dengan Allah. Cuma dengan berkah orang tersebut, mudah-mudahan Allah kabulkan permintaan kita dan sebagainya. Allahumma salli ala. Jadi sebenarnya kalau nak ikutkan tuan-tuan, minta dengan orang mati tak boleh, minta dengan orang hidup boleh. Orang hidup boleh tolong. Siapa cakap orang hidup boleh tolong? Siapa cakap orang hidup boleh tolong? Saya minta tolong tuan-tuan, kalau Allah tak izin tuan-tuan untuk tolong saya, tuan-tuan boleh tolong tak? Tak boleh tolong juga. Sama dua-dua makhluk. Orang dah mati dengan orang hidup, dua-dua makhluk. Kalau kita pegang yang tolong itu adalah makhluk, itu yang salah. Sama ada makhluk tu hidup ke, makhluk tu mati ke, itu yang salah. Jadi yang kita tu, itu hanyalah perantaraan. Kita minta bantuan, hakikatnya kita minta bantuan dengan Allah. Cuma melalui perantaraan. Kita nak pergi ke satu tempat. Boleh tak kalau kita nak pergi, kita nak cakap, maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah nak sampaikan kita tanpa ada apa-apa. Boleh saja Allah nak sampaikan kita. Tapi pada waktu tersebut, kita dituntut untuk ikhtiar. Bila ikhtiar, maka pun kita pun telefon kawan kita. Aku nak pergi sekian, kau boleh tolong hantar aku tak? Kalau kita i'tiqad, dia yang tolong kita waktu tersebut, maksudnya dia yang menyampaikan kita kat sana, itu yang salah. Hakikatnya yang sampaikan kita adalah Allah. Nah, cumanya waktu tu, itu nama dia kasbun, ikhtiar. Kita minta bantuan. Kan? Maksudnya sebenarnya yang hantar kita adalah Allah juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu. Ya. Jadi apa yang masalah tentang ni? Jadi ini dalil. Maksudnya, aku memohon kepadamu dengan kebenaran hamba-hambamu yang meminta kepadamu. Maksudnya orang-orang terdahulu, orang saleh ni, apa yang mereka minta semuanya adalah perkara yang benar. Wa bihaqqi raghibina ilaik. Wa bihaqqi man syaya hadza ilaik. Dengan kebenaran hamba-hambamu yang mengharapkan kurniaanmu. Dan dengan kebenaran perjalananku ini. Mudah-mudahan kita berjalan ke masjid itu adalah perjalanan yang baik. Perjalanan yang benar. Maksudnya ikhlas hati kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inni lam akhruj asharan bala batara. Sesungguhnya aku tidak keluar kerana bongkak atau sombong. Wala riya'an wala sum'ah. Bukan kerana riya atau sum'ah. Bal kharajtu tiqa'a sakhatik wa batigha'a mardatik. Bahkan aku pergi kerana hendak memeliharakan diri daripada kemurkaanmu dan menuntut keredaanmu. Kita tak nak murka Allah, tapi yang kita nak redanya Allah. Fas'aluka an tunqidhani minan nar. Maka aku memohon kepadamu supaya engkau lepaskan daku daripada siksaan api neraka. Wa anta ghafira li dhunubi. Dan engkau ampunkan segala dosaku. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sesungguhnya tiada yang mengampuni segala dosa
kecuali engkau jua ya Allah. Nah, doa apa tuan-tuan? Doa keluar, doa menuju ke masjid. Dalam kitab riwayat Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala menyebutkan ditambah selepas daripada fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ditambah dengan ya arhamar rahimin, ya akramal akramin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, jadi itu tentang bab keluar ke masjid. Maka masuk kita kepada bab yang baru, yakni adabu dukhulil masjid. Adab masuk ke dalam masjid. Dan bila disebut dengan adab masuk ke dalam masjid, ni cerita ni apa tuan-tuan? Ni cerita daripada pagi. Daripada kita bangun pagi, daripada kita bersuci, sampai kepada kita melakukan salat sunat di rumah. Lalu kemudian kita pergi ke masjid. Dan ini menunjukkan perkara pertama bagi satu orang Muslim lelaki, patut mencari masjid di awal pagi. Maksudnya awal pagi kita, berpagi-pagi kita adalah untuk cari masjid dulu, bukan pasar. Bukan padang. Bukan yang lain-lain. Maksudnya bagi satu orang lelaki, berpagi-pagi dia adalah untuk cari masjid dulu. Ini keutamaan dia. Apabila fa idza aradta ad-dukhula ila al-masjid faqaddim rijlakal yumna. Apabila kamu hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukan kakimu yang kanan. Ini menunjukkan kerana apa? Tempat itu mulia. Jadi tempat kalau mulia, maka semua masuk kaki kanan. Ataupun tempat yang kita tak pasti dia mulia ataupun tidak. Tempat kita tak pasti dia mulia ke tidak, pun masuk kaki kanan juga, kata para ulama. Nak masuk rumah jiran kita, masuk kaki kanan. Nak masuk rumah kita, masuk kaki kanan. Tempat yang tidak ada kemuliaan, seumpama tandas, kaki kiri. Masuk kelab malam, kaki kiri. Bukan suruh pergi kelab malam. Maksud dia contoh orang tu bertugas, dia tu penguat kuasa, lalu diarahkan pergi serbu. Jangan duk fikir kata ustaz suruh pergi kelab malam pula. Dia bertugas, jadi dia nak kena masuk kelab malam. Jadi masuk kaki kiri. Maksudnya sebab tempat tak ada kemuliaan. Gitu. Tuan-tuan ni. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tempat yang tidak ada kemuliaan, kita masukkan kaki kanan. Masuk tak ada kemuliaan, masuk kaki kiri. Masuk pasar raya. Ada kemuliaan tak pasar raya? Tak ada kemuliaan pun pasar raya tu. Habis duit ada lah. Jadi masuk kaki kiri. Kalau kata guru saya, masuk kaki kiri. Gitu. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bacalah wa qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Ni doa nak masuk masjid tuan-tuan. Mula-mula jangan lupa selawat dulu. Mula-mula jangan lupa selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Nanti apabila nak keluar, sama juga doa dia. Ketika kita melangkah keluar daripada masjid, sama juga selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah li. Ataupun kita mula dulu dengan Allahumma ghafir. Allahumma ghafir dhunubi waftah li abwaba fadlik. Tukar belakang saja. Kalau masuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir dhunubi, ya Allah ampunkan dosaku, waftah li abwaba rahmatik, dan bukakan bagiku pintu rahmatmu. Bila nak keluar rahmatik, tukar dengan fadlik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir dhunubi, ya Allah ampunkan dosaku, waftah li abwaba fadlik. Kenapa terbalik tuan-tuan? Kenapa masuk masjid kita disebut dengan rahmat? Kenapa kita keluar disebut dengan fadlik, dengan kelebihan? Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kerana bila kita masuk masjid, masjid ni adalah tempat untuk kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita nak berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masjid, maka waktu tersebut yang kita harap adalah rahmatnya Allah. Kita harap kasih sayang. Rahmat dengan makna kasih
kasih sayang. Maka waktu tersebut kita minta sebanyak-banyaknya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika mana kita keluar daripada masjid, kita berurusan dengan makhluk, tuan-tuan. Kita berurusan dengan makhluk. Urusan dengan manusia, berurusan dengan makhluk, dengan berurusan dengan Khalik, berurusan dengan Allah, dengan berurusan dengan makhluk, mana senang? Mana senang, tuan-tuan? Berurusan dengan Allah, dengan berurusan dengan makhluk, mana lagi senang? Berurusan dengan Allah lagi senang. Urusan dengan Allah lagi senang. Kita datang masjid, kita nak berurusan dengan Allah, kita tahu waktu bila? Waktu salat. Betul? Dan anytime kita boleh bertemu dengan Allah. Anytime, bila-bila saja. Itu urusan dengan makhluk. Datang-datang di pejabat, tak nak sebut pejabat apa? Kan datang tengok, oh tak ada, tak masuk kerja lagi. Tulis 8.30. Datang pukul 9, kaunter kosong lagi. Tak ada orang lagi kat dalam. Tanya cik, mana cik? Belum masuk lagi, masuk. Tunggu sekejap. Tunggu sampai pukul 9. Tunggu sampai pukul 9 tu baru masuk. Baru masuk ya, lepas tu cakap, baru nak pergi urusan. Cik, saya nak buat, nanti dek, saya belum panggil lagi. Tunggu sekejap. Dia tengah sembang dengan kawan. Sabar hati dah, sabar. Dah sampai dia kata, ni nombor sekian, panggil, masuk. Gitu. So, ni cik, saya nak buat urusan. Kejap, saya tak tanya lagi, sabar dulu. Macam aku cakap orang ni. Betul lah, tu hakikat dia. Dah sampai kan, kita pun bagi, okay, nak buat apa tadi? Ni kita bagi moral. Okay, saya nak buat urusan ni macam ni. Okay, tunggu sekejap nanti kejap lagi saya panggil. Tunggu lagi. Tunggu dia panggil orang lain dulu masuk. Tunggu sampai tak gerak-gerak lagi. Tak gerak-gerak lagi waktu kita pun, cik lama lagi ke? Sekejap, saya tak panggil lagi, tunggu sekejap. Dan kemudian kita pun panggil. Ni cerita pengalaman ni tuan-tuan. Lepas tu panggil lagi. Bila dia panggil, kata, ni cik, minta maaf cik, ni hari ni pegawai tak ada. Dia kata, aku tunggu 4 jam kat situ. Hari ni pegawai tak ada, jadi hari ni tak boleh buat, cik datang esok. Dia kata, okey, saya datang esok. Balik tuan-tuan, balik. 4 jam tunggu, datang esok. Besok datang balik. Cik ni saya yang semalam datang, ni kata semalam pegawai tak ada. Minta maaf cik, hari ni pegawai cuti pula mangkuk ayun tu. Bila dia cuti, langsung tak boleh buat. Maksudnya tak ada orang yang boleh ganti benda tu. Mesti kena ni juga. Subhanallah. Sebab tu kata tuan-tuan, ada kita datang masjid, tiba-tiba tulis, Allah cuti hari ni. Ada tulis? Ada tuan-tuan? Tak ada tuan-tuan. Maksudnya urusan dengan Allah sangat-sangat mudah. Tapi itulah yang makhluk jauh daripada tingkat. Sedangkan urusan dengan Allah paling mudah. Tapi urusan dengan makhluk yang susah, kita duk sanggup ulang. Subhanallah. Maksud jauhnya kita, takut jauh kita daripada rahmat. Jadi bila urusan dengan makhluk ni tuan-tuan, apa yang kita harap, sebab tu bila doa keluar masjid, Allahumma ftah li abwaba fadlik, kita harapkan kelebihan Allah untuk bantu kita ketika berhadapan dengan makhluk. Itu sebab tu maksud dia gitu. Bila masuk masjid, kita harap rahmat Allah. Bila kita keluar daripada masjid, kita harapkan kelebihan Allah, harapkan fadilat daripada Allah SWT untuk bantu kita berhadapan dengan makhluk. Ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kamu melihat di dalam masjid orang menjual atau membeli sesuatu. Nampak dah masuk dalam masjid, nampak ada orang sedang menjual ataupun membeli sesuatu. Maka katakanlah, sunat tuan-tuan nampak orang berniaga dalam masjid, kata apa? La arbahallahu tijaratak. Moga-moga Allah tidak memberi keuntungan kepada perniagaan kamu. Nampak orang berniaga dalam masjid, kata apa? La arbahallahu tijaratak. Moga-moga Allah tak bagi kamu untung. Bahasa mudah dia apa? Rugilah kamu. Gitu. Tu bahasa mudah dia. Dan sak benda ni nak kena sebut slow-slow ke nak sebut? Kalau ikut dalam syarah, kalau sebut, maksudnya sebut dengan terang. Contohnya kita masuk masjid, nampak ada orang ni. La arbahallahu tijaratak. Moga Allah tidak memberi keuntungan pada perniagaan kamu sebut. Tapi jangan pergi kat muka dia. Dia pergi kat muka dia. La arbahallahu. Itu cari pasal tu. Sebut macam tu tuan-tuan. Ni sunnah.
Kerana ni masjid ni bukan tempat bukan tempat jual beli. Nak jual beli di luar tak ada masalah. Nak jual beli di luar tak ada masalah. Ataupun macam contoh kadang ada sebagian ustaz, sebagian guru kadang bila dia datang mengajar di masjid, kadang-kadang dalam masa yang sama dia ada juga bawa perniagaan dia. Ada, maksudnya itu sebagai dia cari sumber rezeki dan sebagainya. Jadi kalau dia buat pengumuman kat dalam tak ada masalah. Kata jadi tuan-tuan, saya kat belakang saya ada ada buat sedikit jualan, saya ada bawa madu, saya ada bawa kitab, saya ada bawa, jadi siapa yang berkenan tuan-tuan boleh tengoklah kat belakang. Cukup, habis. Sekadar pengumuman saja. Jangan pula tuan-tuan saya ada bawa kitab, saya ada bawa madu. Jadi madu tu harga dia RM80. Kitab tu dia siap bagi senarai. Jadi ustaz saya nak satu, okey satu, okey masuk nama. Itu niaga. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan. Jadi jangan ni. Ada sebelum ni Allahumma salli ala Muhammad. Ni ada orang dia cerita kat saya, Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang ni kononnya dia nak buat program dekat masjid. Dia cerita Batu Pahat ni. Program Allahumma salli ala Muhammad, kata silap harta pusaka. Faraid kata silap. Setuk pun tahu pasal benda ni. Tok Sidik pun tahu benda ni. Dia nak buat program harta pusaka. Tak ingat Sepang 5 mungkin tak kena. Ada masjid-masjid dekat sini kena. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita ingatkan dia nak bagi kesedaran tentang wasiat, tentang harta pusaka dan sebagainya. Alhamdulillah benda tu baguslah. Ada orang nak mengajar, nak bagi tahu kan. Ni ada kesatuan. Sekali rupanya dia datang tuan-tuan, sikit je yang cakap pasal pentingnya wasiat, pentingnya harta pusaka. Hak lain dia promote dia punya program. Ambil package ni 500. Ambil package ni. Tuan-tuan mesti ada yang pernah masuk kan kat sini kan. Lah kali rupanya dia meniaga tuan-tuan dalam masjid waktu tu. Allahumma salli ala Muhammad. Patutnya kita dalam masjid kita sampaikan dulu ilmu. Cerita tentang betul-betul apa itu wasiat, apa itu pengurusan harta pusaka, apa itu faraid, apa itu hibah. Cerita benda tu, apa benda semua. Lepas tu kita cakap, jadi siapa tuan-tuan kalau yang ada masalah ataupun yang ingin tahu lebih lanjut, nanti lepas daripada salat isyak boleh berjumpa saya di luar. Akan senang. Itu tak apa. Ni tak sikit je hak lain. Ramai ngadu kata Ustaz, dia meniaga Ustaz. Saya rasa saya pergi masjid lagi, masuk kuliah lagi baik daripada dengar dia cakap. Saya kata, rupanya banyak masjid yang dia masuk dia buat macam tu. Kenapa macam tu? Kalau ada yang buat macam tu tuan-tuan, daripada belakang sebut la arbahallahu tijaratak. Moga Allah rugikan perniagaan kamu. Sebut je gitu terus. Kan? Baru dia ada akal. Ramai-ramai sebut. Baru dia ada akal sikit. Nah, masjid bukan tempat ni. Sebab tu kalau barang hilang sekali pun tuan-tuan, bukan dalam masjid, di pintu masjid sana. Kalau nak cerita, pengumuman boleh, tapi nak uruskan barang yang hilang. Sebab ada riwayat yang sebut kata, kalau contoh ada orang, nanti kita tengok Allahumma salli ala Muhammad. Nanti tuan tengok. Dia sebut, dan apabila kamu melihat orang mencari-cari sesuatu harta yang hilang, maka katakanlah la raddallahu alaika dhallatak. Moga-moga Allah tidak mengembalikan kepadamu harta yang hilang itu. Tengok. Masa cari barang hilang pun jangan. Ni cerita dia apa ni? Allah SWT, kalau seandainya benda tu waktu salat. Jadi ada ramai orang datang nak salat. Maka ilahnya di sini ialah takut ganggu orang salat. Kita tengah salat, lepas tu dia tengok orang ni dia selak itu, dia ni apa pun dia semua. Kita pun kata, kenapa dia tu? Kan ganggu khusyuk orang. Tapi bila time orang tak ada, kan, kosong masjid, bila ilah dah hilang, maka terangkat. Boleh tak waktu tu nak cari? Boleh. Tapi waktu orang datang nak beribadah dan sebagainya, janganlah waktu tu kamu sibuk cari. Kalau cari, ni disebut. Kata apa? La raddallahu alaika dhallatak. Moga Allah tak jumpakan kamu dengan harta tersebut. Lepas tu kalau ada barang hilang apa benda tuan-tuan, tempatnya kat mana? Kat pintu masjid. Bukan dalam masjid. Contoh macam kita kata gini, Allahumma salli ala Muhammad. Pengumuman tak ada masalah. Tuan-tuan, ada siapa yang hilang barang, saya jumpa dekat tandas. Jadi nanti lepas bersolat boleh jumpa saya di luar. Sebut macam tu. Jangan jumpa saya di sini. Jumpa di luar. Jadi urusan tu dekat luar. Macam tu keadaan dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Demikianlah Rasulullah SAW telah memerintahkan kita. Ini perintah siapa? Perintah Nabi.
Bukan suka-suka, bukan Imam Ghazali letak, tapi perintahnya Nabi SAW. Apabila kamu masuk ke dalam masjid, maka kamu jangan duduk sehingga kamu salat terlebih dahulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi maksudnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita masuk dalam masjid, maka paling utama dulu kita dahulukan tahiyatul masjid. Hatta kalau pada waktu tersebut walaupun sedang khutbah sekalipun. Walaupun sedang khutbah, maka dianjurkan kita untuk solat dulu tahiyatul masjid dulu, tuan-tuan. Solat dulu tahiyatul masjid. Jadi pernah kisah satu orang sahabat, dia masuk, jadi Nabi sedang khutbah. Jadi dia nak duduk sebab dia rasa sebagai beradab dengan Nabi, maka dia pilih untuk duduk. Lalu ketika khutbah Nabi sebut, Nabi kata bangun dan ringkaskan salat kamu. Maksudnya ketika imam sedang khutbah, tetap dituntut salat tapi ringkaskan salat. Ringkaskan salat maksudnya cukup kalau tasbih tu baca sekali je. Kan? Tasbih tu baca sekali, jangan lama-lama. Tapi nak salat pun kena pilih tempat juga. Jangan pula bila imam kat sini, dia betul-betul saf depan imam tu mayang. Itu pun tak ada adab juga tu. Kan? Dah lah lambat tu mayang betul depan khatib waktu macam tu. Kan? Pilihlah tempat sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi jangan sampai ganggu orang pun tengok. Nak tengok dia kan, nak tengok khatib waktu tersebut. Jadi tetap disunatkan. Cuma tuan-tuan kalau kita hadir ke masjid, katalah waktu tu waktu khatib sedang salat, sedang berkhutbah, dan waktu tersebut kita sunat untuk kita solat. Jadi waktu tersebut kita nak niat apa tuan-tuan? Adakah kita nak niat tahiyatul masjid ataupun niat qabliyah? Maka utamanya niat qabliyah. Kalau kita belum buat qabliyah lagi. Niat qabliyah. Kalau kita dah qabliyah kat rumah dah cerita lah. Tapi kalau kita belum qabliyah, niat qabliyah. Kerana siapa yang niat qabliyah, automatik tahiyatul masjid masuk sekali. Sama macam kita tuan-tuan, kita datang masjid, orang dah sembahyang jemaah dah. Jadi kita tak buat lagi tahiyatul masjid. Jadi waktu bila tahiyatul masjid kita, waktu kita masuk dalam jemaah. Contoh salat subuh. Jadi kita pun salat dengan imam pada waktu tersebut, kita pun niat usalli fardhu subhi ma'muman. Maka waktu tersebut dapat salat fardhu subuh sekali dengan tahiyatul masjid. Kecuali kalau dia menafikan. Syarat dia tak nafi. Kalau dia nafi, dia tak dapat tahiyatul masjid. Dia angkat takbir, dia niat, aku salat fardu subuh bukan tahiyatul masjid. Ada orang niat macam tu tak? Ada orang niat macam tu. Kalau dia niat macam tu, tak dapat tahiyatul masjid. Kalau dia nafi, tak dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau dia niat, dia tak semayang lagi tahiyatul masjid, dia kata Allahu Akbar, aku salat fardu subuh makmumah. Automatik dapat sekali tahiyatul masjid. Jadi itu tadi kita kata, dia belum salat qabliyah lagi. Jadi dia pun niat qabliyah tanpa dinafikan tahiyatul masjid, maka dapat dua-dua tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina. Sama tuan-tuan masuk selepas daripada azan. Datang masjid selepas daripada azan. Jadi nak tahiyatul masjid ke nak qabliyah? Maka ambil qabliyah. Sebab kalau tuan-tuan ambil tahiyatul masjid saja, lepas tu habis tahiyatul masjid, jemaah dah didirikan. Tuan-tuan tak sembahyang qabliyah lagi. Betul? Jadi tak dapat qabliyah. Maka pada waktu tersebut niat qabliyah dulu. Itu adalah lebih utama. Jadi tahiyatul masjid ini adalah salat tahiyatul masjid ini tahiyatul masjid di Masjidil Haram ialah tawaf. Ialah tawaf. Dan tahiyatul masjid tak ada waktu haram. Tahiyatul masjid tidak ada waktu haram. Bila-bila sahaja tuan-tuan boleh lakukan. Tuan-tuan masuk lepas subuh boleh tahiyatul masjid. Tuan-tuan, contoh macam sebagian jemaah kita, dia sembahyang subuh kat masjid lain, kemudian dia hadir kuliah ke sini. Jadi, boleh dia solat tahiyatul masjid walaupun lepas daripada subuh. Ataupun lepas daripada asar. Cuma nanti kita akan sebut bagaimana menggantikan tahiyatul masjid. Kalau seandainya kita tak dapat nak tahiyatul masjid, bagaimana menggantikan tahiyatul masjid nanti kita akan sebut. Tapi kalau di Masjidil dia tidak ada waktu haram. Tahiyatul masjid tidak ada waktu haram. Tapi kalau di Masjidil Haram, yang dituntut tahiyatul masjidnya adalah tawaf. Kecualilah kalau pada waktu tersebut hampir kepada waktu hendak salat. Waktu hendak salat fardu, maka kalau mungkin akan menyebabkan tawaf kita terputus. Jadi tawaf ni maksudnya makruh kalau kita putus walaupun sah.
Walaupun sah. Kita buat umrah ni tuan-tuan. Kita buat umrah. Lepas tu, tiba waktu tawaf, kita tawaf satu pusingan je. Habis pas satu pusingan, kita balik hotel. Besok datang, buat satu pusingan lagi. Lepas tu balik hotel. Besok datang, buat satu pusingan lagi. Lepas tu balik hotel lagi. Boleh tak? Boleh. Sah. Ada orang buat macam tu kan? Pemalas nak mati pun. Sah. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi, waktu haram, waktu pantang larang dia panjang lah. Kan? Waktu pantang larang dia panjang. Tapi, sah. Tak ada masalah. Macam contoh kita ada orang di tengah tawaf, 3 pusingan. Contoh lepas tu dia rasa macam tak larat. Kan? Rasa macam tak sihat dan sebagainya. Dia kata tak boleh lah. Kena rehat dulu. Nanti rehat dulu. Nanti rehat dulu tengok, kata balik dulu. Tak apa, balik dulu. Besok datang, sama ada dia buat baru balik, pusing balik daripada awal, ataupun dia nak tambah saja. Kedua-duanya boleh. Kedua-duanya dibenarkan. Boleh, sah. Cumanya, tawaf ini sunat mualat, sunat berturut-turut. Gitu. Jadi, bila nak hampir masuk waktu salat, kalau kita tawaf, takut-takut terputus tawafnya nanti. Sebab ada waktu salat. Jadi, waktu tersebut disunatkan kita tahiyatul masjid. Bukan tawaf pada waktu tersebut. Jadi, jangan lupa didahulukan tahiyatul masjid dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup dah dulu setakat tu tuan-tuan untuk hari ni. Alhamdulillah cukup setakat. Ada soalan tuan-tuan nak tanya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Baik, kalau tak ada alhamdulillah. Cukup sekadar itu saja pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan seterusnya kita boleh amal dan sampaikan pada orang yang tidak ada dalam majlis ini insyaAllah. Wallahu wa rasuli wa syaihi a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ja'alna jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma wa la taj'al lana shaqiyyan wa la matrula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadika walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju وتنال به رغائبه وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.